Tadi aku nak makan kat sini tapi dah penuh, so aku makan kat belakang. Cuma bila aku masuk sini aku rasa dah macam bukan kat Malaysia dah. Macam kat Indonesia pula kan. Anak aku tengah hyper. Kan dua ayam bakar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Weh. Wah, ayam. Untuk sate dia sedap. Apa? Melantak be. Okey, hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, apa aku buat dalam kereta ni dengan anak aku ni? Tak apa. Budak ni tengah tunggu kakak dia habis mengaji. Okey, aku dan family aku tengah tunggu Melissa habis mengaji. So, habis je Mel mengaji ni, aku ingat aku nak bawa family aku pergi makan. Tapi pergi makan dekat sini je. Kakak pergi mana kakak? Adik kakak? Kakak gone. Nak tahu kat mana kedai apa aku makan kau dalam video sampai habis. Tapi macam biasa geng, sebetulnya jangan pusat kat sini. Aku nak tahu. Kejap lagi Melissa Aina habis mengaji, kita pergi makan. Jom. Tak tahu lah ramai tak. Kalau ramai aku malas nak buat. Tapi gaya macam ramai je. Ni ramai. Ni nampak kau nampak lah. Bakso Ali. Nama kedai dia. Okey geng, aku dah sampai dah dekat pot makan yang aku buat kau tu, iaitu kat sini. Bakso Ali yang berada dekat Jalan Durian, Meru Kelang. Dekat sini orang kata kalau kau nak cari pot makan bakso dengan menu-menu Indonesia yang dengan vibe macam kat Indonesia tu, cari dekat sini lah. Sini ada macam-macam menu lah. Selain soto, bakso dia, sate dia pun. Lokasi dia pun senang lah kat Jalan Durian. Tempat parking dekat sana. Kat sini. So tak apa, aku tengah tunggu family aku cari tempat duduk dulu. Sebab apa? Aku datang sekitar pukul 8.30. Banyak tempat yang tempat-tempat duduk macam ni dah penuh dah. Itu masalah tu. Yang ini cara bakso tengok. Jadi kat sini dia ada grill macam ni lah. Buat nasi dengan bakso semua. Kau nak duduk bersila pun boleh kat sana. Pun boleh lah. So kita makan kat belakang kali ni. Sini ada bakso, nampak? Sini ada bakso. Ni mi. Bakso biasa Maggi ya. Mel tadi apa? Ayam penyet dia? Set ayam bakar dia? Set ayam bakar satu. Lepas tu sate dia, sate kambing. Sate kambing ni bagi 10 10. Air bagi air teh ais. Diorang air apa? Pukul 11 sampai 10.30. Hari hari buka? Jumaat je situ lah. Jom lah kita tengok apa lagi best. Yang aku makan ni kat bahagian belakang tau. So bahagian belakang ni macam ni lah rupa dia. So kau boleh makan kat belah dalam. Belah dalam ni macam ni. Okay lah. Dia teringat masa aku pergi Indonesia tu, dia punya vibe macam ni lah. Masa aku pergi Indonesia tu, dia punya vibe dia bukan macam ni lah. So dekat luar ni ada macam ni. Okey lah. Tadi aku nak makan kat sini tapi dah penuh, so aku makan kat belakang. So siapa yang nak cari, orang kata lah, siapa nak cari original punya bakso macam Indonesia punya vibe, datang dekat Bakso Ali yang berada kat Jalan Durian, Meru. Memang ini lah, ni kedai dia. Ni kedai dia. Memang famous lah. Cuma bila aku masuk sini, aku rasa dah macam bukan kat Malaysia dah. Macam kat Indonesia pula kan. Kalau kau nak cari barang-barang daripada Indonesia ke, keripik daripada Indonesia ke, lepas tu dengan bakso-bakso yang dorang dah buat frozen ni, bagus lah. Ada frozen ni dengan harga-harga dekat sini harga-harga kat sini. Kau boleh dapat yang kat sini. Nampak? Ini sana tu ruang makan dia. Sini tempat cek-cek barang lah, beli-beli barang macam ni. Dah sampai dah. Cepatnya. Sampai dah. Apa tu Ni ayam penyet dia. Ayam penyet dah sampai dah. Adik, oi. Tadi nak shot mana? Ayam apa tu? Adik. Ayam bakar. Okey, betul. Ni okey, terima kasih. Ayam bakar dah sampai dah. Sate, terima kasih. Okey geng. Sate kambing. Sudah bang. Sate kambing.
Sate kambing kuah kicap. Yang ini memang kalau nak dapat kau kena cari kat Meru lah. Kat Meru je yang aku tengok ada banyak jual sate kambing ni dengan sambal kicap macam ni. Ada dah 3-4 kedai kat sini. Tengah tengok video ke minta maaf Faiz ganggu korang. Faiz just nak beritahu korang yang Melantap Babe sekarang dah ada baju rasmi Melantap Babe, baju sentiasa TS dengan baju Melantap Babe. Nak dapatkan kat mana? Korang boleh dapatkan dekat Shopee Melantap Babe. Nanti Faiz share link dekat description, korang beli je dekat situ. Baju-baju ni semua limited edition, hanya dapat dekat Melantap Babe. Apa-apa pun Faiz nak ucapkan terima kasih sebab sentiasa support Melantap Babe. Apa lagi? Teruskan lain video. Jom. Okay geng, aku sekarang ni berada dekat Bakso Ali. So ini dekat depan aku menu-menu yang aku order daripada restoran. Minta maaf kalau gambar tak clear sikit sebab malam kan, lighting dia tak begitu cerah sangat. So, beritahu korang lah, mula-mula yang aku ambil ni, ini ialah set nasi ayam bakar. Nasi ayam bakar ni macam-macam, nasi dengan sambal, dengan ayam semua. Lepas tu, wife aku ada ambil bakso. Ni ada bakso. Anak aku tengah hyper. Tengah enjoy. Ni budak ni tengah hyper ni. Aku pula duduk dekat pangkin buluh macam ni geng. So dia tengah hyper. Dah sama-sama pergi main kat sana pula. Ayah nak buat video. Lepas tu wife aku ada ambil bakso. Lepas tu aku ada ambil ni, sate kambing sambal kicap. So macam biasa air, aku akan ambil air TS. Kita layan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah. Air teh dia boleh terima lah. Kalau aku nak compare dengan aku pergi kat Indonesia, air teh dekat Indonesia tak boleh pula. Dia TO dia okey, tapi untuk teh bersusu dia tak boleh. So ini kita layan dia punya ni. Ni set apa tadi? Set ayam bakar. So kau tengok ayam bakar dia. Ayam bakar ni macam nampak menyelah kan. Tak sini terus. Adik makan apa adik? Adik makan sup je. Macam anak aku dia makan ayam penyet tapi sambal dia tak makan lah, dia makan nasi je. So mula-mula kita nak rasa dia punya ayam dia. Ayam dia macam ni. Nampak gentong kan? Sebab itu memang ayam bakar lah. Ikan dua ayam bakar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam bakar dia ni memang terasa vibe Indonesia ya. Ayam bakar dia melekit, dia rasa kicap, rasa manis, rasa melekit. Dia rasa macam rempah bumbu, rempah ayam bakar lah. Ayam bakar kan dia manis-manis macam tu. Kita nak ambil dengan sambal. Sambal dia ni yang best ni. Ini sambal dia. Gaul-gaul dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dia pakai ni sambal penyet. Pedas. Untuk yang ni agak pedas. One more kita makan macam tu je. Sambal dia. Kebanyakan sambal ayam penyet aku makan sambal dia pedas sikit, dia lebih kepada masam manis. Untuk yang ini dia sampai rasa pedas dengan masam. Dia jadi menarik sebab ayam bakar ni manis. So bila ayam bakar ni manis, makan sambal yang masam pedas memang jadi. Dekat sini selain daripada ni, ada juga ayam penyet macam wife aku dengan anak aku ambil ayam penyet, ada ayam gepuk, ada ayam bakar. Kalau aku suka ayam bakar sebab ayam dia manis-manis. Sekali lagi. Aku dah lama betul tak makan dekat Bakso Ali ni. Kalau aku pernah makan pun aku makan tengah hari. So aku rasa bila tengah hari dia tak seramai macam ni. So bila malam lagi best rupanya tempat ni. Tempat ni malam lagi meriah. Kau tengok aku legai kan. Memang sangat lembut. Sekali lagi. Dah nama Bakso Ali. So menu-menu dia banyaklah berasaskan bakso, sup. Dekat sini memang famous dengan bakso dia. Cuma aku memang bukan peminat bakso. So aku nak layan nasi. Menurut kata orang aku, tadi dia dah makan sekejap, dia kata bakso tu sedap. Cuma dia tak berani lah ambil bakso yang besar-besar macam tu. Kalau siapa peminat bakso yang nak rasa bakso dengan vibe rasa original Indonesia, datang sini. Dan aku tengok sekali lagi. Ayam pun sedap. Lembut, manis-manis melekit. Okey lah. Sambal ni dah. Aku rasa sambal ni sedap. Aku tak rasa lagi sambal ayam gepuk ke apa. Dan aku boleh imagine mesti sedap juga. Kenapa? Kena gigit cemut apa? Kalau kau pelik kenapa aku dah lama tak bawa anak-anak aku, family aku pergi review. Sebab bila dah dua orang ni, dia makin susah nak dikawal. Tak boleh sikit. Yang kakak belaga dengan adik gaduh terus. Dia macam tu lah. Dia macam tu. Macam kau nampak kat depan ni ada macam-macam gerai lah. Dia ada gerai sup, gerai bakso, gerai nasi. Lepas tu ada apa namanya, tahu goreng. Tahu goreng ni aku memang biasa beli, tapi aku biasa beli dekat cawangan Bukit Kapar lah. Aku datang sini, aku rasa sini dah macam tempat Indonesia. Sebab apa? Sebab aku jumpa ni semua rata-rata orang Indonesia yang makan sini. Mungkin sebab dia punya rasa dia dekat dengan rasa Indonesia. Itulah ramai pula orang Indonesia. Kira ini dah macam tempat makan dorang lah. Sekali lagi. Timun dia pula, waduh. Timun dia okey. Dah ke timun Jepun, cuma aku tak suka timun dia sebab terlalu tebal.
Habis tu sini pun. Okay, orang makan pun kat sini kau boleh makan kat tengah-tengah, kau boleh makan bersila ke, makan macam biasa, ada meja. Nak makan kat luar pun boleh, makan kat gazebo macam ni. Nak lagi best kau makan kat belah belakang. Aku makan kat belah belakang. Dia lagi private tu pula dekat pangkin-pangkin macam ni. Lagi nice lah. Lepas tu geng, aku nak cuba ni pula, sate kambing. Dekat sini macam biasa dia ada sate ayam, sate daging, sate kambing. Ini sate kambing Jadi dia macam sate Surabaya. Kita lain sate tu, bismillahirrahmanirrahim. Wah, nice. Untuk sate dia sedap. Untuk sate dia sedap. Sate kambing ni harga dia seketul RM2 ya. Dia macam biasa dia bagi sambal kicap yang pedas-pedas sikit dengan bawang. Sekali lagi. Oh, nice. Dekat tempat aku ni ada a few tempat yang memang jual sate kambing kicap. Contoh dekat Riz Sate belah sana. Ada 2-3 tempat dekat sini. Ada tempat yang aku rahsiakan pun. Kalau nak jauh sikit kau pergi kat Pelosok Salai. Pelosok Salai pun ada jual ni. Sedap Pelosok Salai punya. Dia tak overcook, tak terlebih. Untuk rasa kambing lah, kambing dia lembut. Ada bau kambing, lepas tu dia lembut. Dia tak lihat. Kambing yang ada rasa lemak-lemak sikit. Lepas tu aku nak cerita pasal sambal kicap. Dan sambal kicap dia ni pedas-pedas manis. Dia pedas-pedas manis halus. Nak lagi best kalau kau boleh perah limau. Tapi tak ada limau pula kat sini. Tengok, anak aku dah buat pangai dah geng. Tak boleh lama dah. Okay geng, aku nak katakan siapa yang nak makan menu-menu macam bakso ke ataupun menu-menu original Indonesia. Kalau nak pergi mana, kau kau datang dekat restoran Bakso Ali yang berada kat Meru. Tengok terus terang, kau datang malam-malam macam ni, kau memang rasa vibe-vibe macam kat Indonesia. Sebab apa? Makanan Indonesia yang duduk makan sini kau ambil Indonesia. Okay, aku tak tahu macam biasa. Jangan lupa subscribe channel aku Melantar Babe. InsyaAllah ada baik, ada benda ada makan menarik aku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye bye.